Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi nasi komok. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia nah. Okey, mula-mula Cik Tah ada ayam, Cik Tah ambil bahagian L nah. Lepas tu Cik Tah ada bawang besar, Cik Tah ambil 200 gram. Lepas tu ni halia, Cik Tah ambil 40 gram. Lepas tu ni bawang putih, Cik Tah ambil 30 gram. Lepas tu serai, Cik Tah ambil 2 batang. Okey, lepas tu yang ni tepung beras, Cik Tah ambil 2 sudu besar. Okey. Lepas tu ni Cik Tah ada serbuk kari daging, Cik Tah ambil 20 gram. Yang ni serbuk cabai, Cik Tah ambil 10 gram. Lepas tu yang ni serbuk kunyit, Cik Tah ambil 6 gram saja. Yang ni serbuk ketumbar. Lepas tu Cik Tah ada garam dan perasa. Okey, yang ni semua kita nak buat untuk perapan ayam. Untuk nasi tunggu Ustaz. Okey, lepas tu kita akan blend halus bahan-bahan ni macam bawang, halia, bawang putih, serai, empah apa semua kita akan masuk sekali dalam balang blender. Kita blend sekali supaya kita nak bagi semua ni bercampur aduk dengan mesranya dalam tu. Satgi kalau kita bubuh dalam ni, satgi cabai dia tak berapa mesra lekat tepi-tepi ni ke. Kunyit pun satgi ada yang kuning, ada yang merah kan. Kita masuk sebut cabai dengan kunyit ni dia berbeza color. Kalau kita nak warna yang cantik, campurlah serbuk cabai dengan kunyit. InsyaAllah elok. Lepas tu tunggu Ustaz. Cik Tah nak pergi blend dia Ustaz nah. Okey, tunggu. Okey, ni dah halus dah Cik Tah blend dia. Sampai halus lagi. Kita campur elok semua dah. Okey, ukuran yang Cik Tah buat ni untuk seekor ayam. Memang Cik Tah nak buat seekor ayam pun. Tapi Cik Tah nak tunjuk untuk hot air sahaja nah. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit garam. Garam jangan banyak nah. Jangan banyak sangat. Sebab apa? Kita nak masuk sedikit perasa ni. Okey, yang ni terserah. Kalau kata anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah tak mahu guna pun tak apa. Boleh. Sikit buang nah. Sikit buang. Jangan duk beritahu buang pula nah. Maksud kata sikit. Tak payah pakai. Okey, lepas tu Cik Tah akan guna sedikit saja. Sekejap kita akan tuang yang lebih dalam ayam yang lebih tu. Okey. Macam ni. Untuk perapan dia. Oh, sedapnya sahabat-sahabat anak-anak Cik Tah nanti buat tengok. Nampak tak colour dia elok aja. Okey. Yang ni ayam ni memang wajib dia kena perak dulu nah. Memang dia kena perak dulu. Kemudian kita masukkan sedikit tepung beras. Jangan banyak sangat, bukan kita nak buat cucuk ayam nah. Masuk sikit tepung beras. Okey, yang ni bahan-bahan untuk nasi. Ni lah mok dia ni, nasi komok. Okey, lepas tu Cik Tah buat nasi komok ni pakai beras basmati. Beras basmati ni Cik Tah buat 2 kilo. 2 kilo, maksud kata 1 kilo beras basmati bersamaan dengan 1.5 liter air. Okey, beras basmati ni Cik Tah rendam dulu selama 30 minit ataupun setengah jam. Bertujuan kita nak bagi ekstra panjang. Okey. Pasal beras dah okey dah. Okey. Yang ni bahan untuk Cik Tah nak tumis lah. Cik Tah ada 2 biji tomato. Lepas tu 1 biji besar bawang holland. Okey, ni bawang putih. Bawang putih ni Cik Tah nak mesin lah sekali nah. Okey. Lepas tu Cik Tah ada 5 sekawan. Bunga cengkeh, bunga lawang, daun bir, kulit kayu manis. Lepas tu buah pelaga. Okey, yang ni Cik Tah ambil dalam 5 batang daun ketumbar.
Lepas tu Cita ada gula batu, lebih kurang Cita ambil ada 2, 4, 6 ketul nah, 6 ketul kecil-kecil. Lepas tu yang ni serbuk hilal. Serbuk hilal. Lepas tu Cita tak buat pakai minyak sapi, Cita pakai mentega 100 gram. Cita ada rempah ratus dia. Okey, Cita ambil rempah gulai daging. Cita ambil 30 gram. Lepas tu serbuk kurma 15 gram. Lepas tu serbuk ketumbar ada 7 gram. Nah, bahan-bahan ni semua untuk kita nak buat nasi. Okey, Cita. Takkan nasi Cita ni tak ada susu? Okey, untuk nasi ni Cita tak masuk susu sebab apa? Cita nak bagi jangka masa panjang untuk kita nak makan. Tapi andai kata sahabat-sahabat, anak-anak Cita nak masuk susu, Cita akan bagi tip. Dalam ayak beras tu, masuk jadikan cecair tu 1 kilo beras bersamaan 1.5 liter. Maksud kata satu tin tu cuba tengok berapa ml susu tu kan. Contohnya susu tu dah ada 300 ml. Okey, ayak tu 1.2 liter saja, kita masuk susu jadi 1.5. Faham nah anak-anak sahabat-sahabat Cita nah. Okey, lepas tu mula-mula sekali Cita nak pi blend bawang putih dengan pokok ketumbak ni dulu. Tunggu sat nah. Okey, mula-mula kita lekat api dulu. Okey, penyediaan nasi homok nah. Okey, mula-mula Cita akan masuk mentega ni bagi panas dulu. Okey, dah cayak, Cita akan masuk sedikit minyak masak. Nah, kita ingat 1 sendok lebih kurang macam tu lah. Okey, minyak dah panas, kita akan masuk beef friend ni, limau tawar ni. Sampai dia naik bau. Kemudian kita akan masuk tomato dengan bawang holland. Okey, bawang kita pun dah kelayuan. Okey, Cita akan mix 3 rempah ni. Okey, Cita akan mix 3 rempah ni. Lepas tu Cita akan masuk ayak panah. Masuk ayak panah anak-anak sahabat-sahabat Cita. Okey, bertujuan dia pun cepat masak. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu Cita akan tuang sikit ayak panah ni nah. Pakai ayak panah nah, pakai ayak panah. Okey, last sekali kita masuk bahan yang kita mesin tadi nah. Daun ketumbar dengan bawang putih. Andai kata anak-anak Cita ada akak ketumbar lagi cantik. Disebabkan pokok ketumbar Cita akak tak ada, Cita pakai daun pun boleh juga. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu Cita akan masuk serbuk hilal sebagai perasa dia. Kemudian Cita akan masuk garam. Garam jangan banyak sangat nah. Agak-agak lah anak-anak nah, sahabat-sahabat Cita. Kita tak ada campur, kita pakai hanggau dengan tangan pun okey lah tu. Okey. Tengok nah anak-anak sahabat-sahabat Cita, kalau kita masuk ayak panah, rempah tu dia cepat. Nah, tengok macam dia pecah minyak dah. Okey, lepas tu tunggu sat, Cita nak pergi ambil ayak sat nah. Okey, ni 1 liter. 2 liter. Okey, 3 liter. Okey, ni ayak Cita biar sampai dia mendidih. Ayak sampai mendidih, lepas tu baru kita masukkan beras. Okey, ni Cita tukar periuk tadi ni. Duk ingat kata celus, tengok tak celus. Nah.
Okey. Okey, kita masuk ni gula batu ni. Gula batu ni bertujuan kita nak bagi nasi kita gebung. Selain daripada kita masuk minyak masak tadi kan. Gula batu ni pun tujuan dia ada tujuan dia, bukan saja-saja kita masuk kan. Okey. Lepas tu kita akan tudung dan kita akan masak dia sampai masak. Tunggu sana. Okey, nasi kita pun dah kering. Dah kering tu ingatlah baru boleh kita kalis sekali sekala. Kalau nasi tu kita kata ayak nasi tu ada lagi, kalau takat kita nak kacau-kacau bawah bawah periuk tu, boleh bertujuan kita tak mau bagi hangit. Okey. Selepas ayak nasi tu kering, jangan duk godek dia dah. Jangan duk kodek mah, bukan pasal apa, bertujuan tak mau bagi beras tu patah. Bukan kata nak jadi rena dah, dia tak jadi rena, bagi dia masuk elok aja. Alhamdulillah. Nampak nak anak-anak sahabat-sahabat kita kederaian beras tu. Nampak nak. Okey. Lepas tu satu lagi kita nak bagi tahu. Selepas saja kata nasi tu kering, okey, terus slow api ataupun ambil tungku bagi dia tinggi, kedudukan periuk tu bagi tinggi. Jangan kata kita pederah api seperti macam mana kita nak masak waktu dia ada ayak tadi, dia akan hangit lah. Kita kata kalau kita boleh makan 10 orang, bila hangit kerak tu mau 2 orang punya kerak tu. Kan sebab apa, dah kita masuk bahan-bahan rempah ni dia lagi cepat hangit. Nak cerita bagi nak. Okey. Anak-anak sahabat-sahabat kita, lepas tu tunggu sat ayam kita suruh menantu kita suruh menantu kita goreng. Lepas tu tunggu lagi kita terus nak beredar nak. Tunggu. Alhamdulillah siap dah nasi komok kita. Sahabat-sahabat, anak-anak kita cuba buat tengok, insya-Allah dengan izin Allah jadi. Tak payah mana pun, cuma bahan rencuh dia tu aja yang kita kata yang banyak. Tapi nak kata dia guna barang yang mahal-mahal sangat pun tak juga. Takkanlah mahal pun, ampun gula daging kurma kan. Biji ketumbak. Okey, serbuk ketumbak tu kita nak bagi tahu, kita beli yang biji untuk anak-anak kita nak bagi tip, beli yang biji lepas tu mesin. Dia lagi rasa lagi daripada kita beli yang di kedai yang dah siap tu. Okey, sekian daripada lepas tu kita nak bagi tahu ni sos cili Thai. Kita dah share dah resepi dia macam mana, rujuk balik dalam resepi kita. Jadi dia punya resepi tu tak ada payah mana, cuma dia kata, kita kata bawang putih, lepas tu cili kering, akar ketumbak, lepas tu masukkan cuka, lepas tu sedikit limau nipis ataupun jus lemon. Lepas tu gula dan perasakan dia sampai kita kata rasa tu aja, cukup senang. Tidak pun nak bagi senang lagi, senang je pergi tunjuk. Beli sos cili Thai tu, sudah aci balik masak lain, campur sedikit dengan tepung ubi. Kita nak bagi tip, tak mau bagi anak kita kalut. Okey. Sekian cerita pun nak makan tengah hari dah ni. Sekian daripada cerita. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.